Okay guys, ni kita nak beritahu kampau tu. Kami baru habis selesai beraksi event di Lotus Manjung sempena My Event Food Fest selama 5 hari. Dan juga senang cerita event untuk penutup tahun 2025. Dan apa yang hampa tengok sekarang ni, kami baru habis selesai set up di Stadium Batu Kawan sempena event Modifier Festival daripada organisasi daripada Choi Motorsport. So, untuk tarikh kita dah beritahu siap, daripada 10 ni kita dah beritahu, tapi kita ulang juga 1 hari bulan sampai 4 hari bulan sama 4 hari kami beraksi kat sini. Dan untuk dalam masuk, sebenarnya kalau kata apa nak tahu, hampa akan nampak pintu gerbang kat depan tu. Apa masuk je straight, hampa akan nampak flag kami. Ni lah flag Kopi Mamu. So, yang mana berdekatan dengan Batu Kawan ni, boleh pakat main serbu. Senang sudah, lama-lama 4 hari. Sambil-sambil boleh tengok show car ataupun drift. Sambil-sambil layan drift. So, orang Penang, bertemu pagi. Jom. Hier zu mir, denn ich war ihr Sonnenschein.